Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersiaran daripada Arif Brain di Kampung Bicara Tumpai. So inilah rumah saya. Sebelum ni pakai 3 getah vinil. Saya akan cat dengan epoxy. So kita buka dulu dia punya tika dia yang lama. Ini dia. Cat-cat epoxy ni actually yang cat rumah di Gomberes, tapi lebih. Mungkin saya cat yang sana ni paste, jadi kat sini dia lebih. So saya akan cat rumah ni pula. Yang ni adalah yang ni warna grey. Yang ni clear. Dia dah karat-karat sebab 2022 lagi. So saya harap dia masih okey. Yang ni dia punya apa? Primer. So yang ni dulu and then colour diikuti dengan clear epoxy. So harap-harap muat lah 6 kali 5 liter. So altogether. So sekarang rumah ni dah bersepah sebab semua barang-barang dah masuk bilik. Saya akan cat daripada luar sana. Area ruang tamu agak senang juga nak clear sebab tak banyak barang. So rumah ni dia 1500 kaki persegi. Hall luas 750 dan sini saya buat 3 bilik sahaja sebab ni adalah rumah hinggap. Ni adalah family area. Lepas tu master bedroom dah jadi langgang sebab semua benda dah masuk dalam ni. InsyaAllah kalau sempat kita keringkan dululah, pasang kipas dulu. So that senang kita nak kerjakan nanti. So sebab epoxy ni dia ada 3 layer. So kena primer dulu 24 hours, kemudian warna 24 hours. So 24 kali 3 semua sekali 72 jam. So saya harap saya ada masa yang cukup balik actually untuk buat lokum 3 hari. Sedang elok lah kalau saya menyambil di antaranya, saya akan sempat. Cat epoxy yang telah saya lakukan primer coating. Ini baru lapisan asas dia punya primer. Malam ni kita akan cuba. Kenapa malam ni? Sebab saya kerja hari ni sepanjang hari. So saya akan stay up overnight. Harap-harap assistant ada malam ni tolong kacaukan ya. Sebab yang part yang paling penat nak mix. Ini contoh yang sebab dia adalah cat lama. So ketul-ketul masih lembik lagi kat sini. Kita cat je lah. Sepatutnya kita tak ambil ni tapi saya accidentally. So inilah kawasan ruang tamu seluas dia ruang tamu ni dia saya biarkan kosong. So yang ni 750 square feet. Lepas tu yang di family area, bilik saya biarkan dulu sebab bilik ni agak sukar sedikit sebab ada katil semua. Kita fasa seterusnya lah, fasa berikutnya. Kalau cat pun mungkin saya tak alihkan katil sebab bilik ni dia area dia sikit je yang perlu dicat. Sama juga dengan master bedroom pun belum. So ini jalan ke dapur. Dapur semalam dia accident juga sebab ada uneven surface. Sepatutnya saya bawa balik sander saya, electric sander, tapi saya terlupa juga semalam. Walaupun tebal, tak apalah, this is the best that I can get. Sebab ni primer, cubalah buat macam mana supaya dia bagi rata. So malam ni saya akan cuba buat the second one. Okay, minta pakai semalam cat-cat, lepas tu tinggal cat dulu. Apapun yang penting kita usaha. Tak elak pembaziran. Ada sikit accident sebab kita curahkan di lantai. Nak buat laju-laju, lepas tu terspill pula ke situ. Saya tak buat rapat lagi di dinding tu, saya belum kemaskan. Nanti kita kena kemaskan dengan roller sebab takut nanti dia ada area yang lembik lagi kat sini, tebal sikit kat situ. Okey.
Malam ni mungkin dah kering betul lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, semalaman kami bekerja sampai pukul 2 jugalah, 2.30 dapat tidur. Kerja tu siap sebab pukul 1, tapi biasalah kan lepas kerja. So inilah dia hasil second coating, warna executive grey. Hasil macam biasalah, adalah yang terbelak-belak dan sebagainya. I'm not sure what happened. Yang ni mungkin kita tak rata. It's just accident ya pagi ni. Ada satu kawasan yang tebal di situ dan saya telah terpijak dan saya tinggalkan kesan tapak kaki saya sebagai bukti lah. Okey. Ini oh ya, dia tak ada. Ya, kadang waktu kita buat kerja tu kan, kita tak nampak pun sebenarnya. Ada yang tertinggal ke situ. It's okay. Sedih. So, saya sedang cek hasilnya. Agak memuaskan juga. Ada yang kita tinggal dia agak tebal. So, we've got to be very careful about this. Merosakkan. Setelah dia hasil di sudut sana yang pun mungkin lebih sensitif area. Okey. Dan di dapur. Ini pun. Ni lah. Tinggal nama dia. So kita cat dia memang dah terasa. Last coat daripada dapur semalam agak tebal dan rasanya di dalam kering betul lagi. So better kita avoid that area lah. Dapur ni dia tinta akhir, so kita nak habiskan. So jadi tebal juga. Kalau profesional dia orang akan sand balik bagi rata. Kalau kita buat DIY ni kita buat je. Okey. Dekat lagi dia. Kena kat selipar pula. So alhamdulillah, selepas siap job balik dalam pukul 10.30 sampai rumah, continue dengan second layer coating. Yang ni adalah warna executive grey. So nampak matching dengan dinding rumah yang slightly darker. Masuk lah. So ni baru the first tin, 5 liters. Kita akan mungkin perlukan around 5 juga, macam yang dia punya coat tu. Tapi yang saya perasan yang second layer ni memang saya cat nipis sahaja. Sebab dia macam tiring sikit tau kalau kita buat tebal-tebal. Dia punya solvent tu sangatlah menyesatkan berapa paru. So kita macam kena berdamai lah, macam rest. Sekejap kita rest, sekejap kita pergi ke tempat terbuka untuk sedut oksigen. Kita bermain dengan solvent kan. So tak boleh paksa diri sangat. Kita macam cepat letih sikit daripada biasa.